Perkara, jangan sekali beritahu orang lain, terutamanya yang nombor 6. Kalau anda pernah tersilap cakap dan akhirnya rugi besar, ini mungkin sebabnya. Jangan kata saya tak ingatkan. Lebih baik simpan dalam hati dan jangan dedakan kepada sesiapa. Tonton sampai habis video ni sebab ilmu ni lebih berharga daripada membaca 100 buku ataupun belajar 20 tahun. Nombor 1, jangan dedakan kelemahan diri manusia di depan kita ni nampak baik, tapi hati siapa yang tahu. Jangan terlalu percaya dan kongsi semua rahsia anda. Cakap perlu saja. Jangan sampai membuka ruang untuk orang lain menggunakan anda. Nombor 2, jangan beritahu jika sesuatu yang berjaya disebabkan orang dalam. Kalau anda dapat sesuatu melalui hubungan rapat, jangan dedakan. Ini bukan sahaja membahayakan orang yang tolong anda, malah boleh menjatuhkan anda sendiri. Nombor 3, jangan ceritakan masalah keluarga pada orang luar. Tak ada siapa yang akan simpati pada anda. Malah, mungkin orang lain akan menyebarkan kisah anda dengan menggunakan darah anda. Masalah keluarga biarlah selesai di rumah sendiri. Nombor 4, jangan janji bila tak pasti boleh tunaikan. Sekali anda mungkin janji, anda akan hilang kepercayaan orang. Jangan hanya mau menjaga hati orang lain, akhirnya anda yang rugi. Nombor 5, jangan bergosip tentang orang lain. Apa yang anda cakap boleh berubah bila sampai ke telinga orang lain. Elakkan bercakap buruk tentang siapa kerana akhirnya anda mungkin terkena. Dan nombor 6, jangan merugut atau mengeluh tentang hidup anda. Kata-kata mempunyai kuasa. Semakin anda merugut, semakin hidup susah. Baiknya, kekalkan mindset positif sebab itulah kunci kejayaan. Kalau setuju, komen saya nak tahu lebih lagi. Dan saya akan tunjukkan cara bijak dalam kehidupan ataupun bisnes. Dan pergi ke profil Dennis, klik link kat bawah, masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda secepat yang mungkin. Let's join Dennis.